Ni saya punya tim lah. Dia tengah buat pemasangan part original dia. Boleh tengok kat belakang sana. Jadi kerja-kerja macam ni adalah kerja-kerja yang major lah. Kerja-kerja yang major. Jadi kita minta masa lah. Biasanya dalam sehari setengah ataupun 2 hari dah boleh settle kebiasaannya. Tapi tengok atas keadaan bengkel lah. Kadang-kadang bengkel penuh 3 hari lah. Estimate lah kita bagi 3 hari. Lepas tu kita akan check overall dia punya coolant system. Lepas tu bila kita dah buka kita akan nampak. Macam kat kes ni nampak ada satu lagi pipe yang dah reput. Nampak warna coklat. Jadi kita bagi tahu owner saja untuk dia tukar lah. Dan kita buat overall checking. Sebab memang tak boleh lari dah masalah coolant leaking. Cuba kau tengok dekat bahagian enjin ni saja nampak ada berapa banyak hose berkaitan dengan coolant saja. Belum tentu belum masuk lagi part-part lain. Jadi memang tak boleh lari daripada isu leaking coolant. Kecuali kalau korang bajet kasar tukar satu set sistem coolant, kita jamin masalah akan selesai. Korang pakai 5 tahun confirm dah tak ada masalah leaking coolant. Kalau korang nak jimat memang kita suggest yang critical dulu. Kalau nak datang repair Mercedes korang ataupun kereta konti korang, boleh contact kita. Link ada kat bio. Kita ada 3 cawangan lah. Batu 2 Bangi, section Bandar Rincing 5 dengan Prima Senang Kajang. Okay, klik link kat bio. Okay, satu lagi. Stop. Tinggalkan like, comment, save and share video ni. Okay, supaya orang lain pun dapat manfaat daripada video kita. Okay, Assalamualaikum.